wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji ya Allah, kita memuji, meminta pertolongan, memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan dari keburukan amal kita. Siapa yang dia diberi petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang sudi dia sesatkan, tidak akan ada siapa yang memberi hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah malaikat Allah, senya tidak ada tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah dan Rasulnya. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina aqwalana. Allahumma alimna ta'wil faqihna fid din. Allahumma alimna ta'wil faqihna fid din. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, Ya Rahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dia kalau tak tekan okey, sandung pun rekod kan? Dia dah punya rekod kan? Kita tak perlu kalau tak tekan okey. Tak, kita tekan okey tu, dia hilangkan tu je lah. Hilangkan notification tu. Okey, bab 22. Muka surat 71. Adab ketika berwuduk. Ketika kita berwuduk, ada adab-adabnya. Mula-mula hadis pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berwuduk dengan membasuh wajahnya dengan sempurna. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya sehingga mencapai bahagian lengan ataslah kan. Dipanggil kalau kita basuh tangan ni dipanggil panjang buruh. Jadi bukan setakat situ ni je, atas sikit, panjang sikit, supaya kesan air wuduk tu besok nampak cahaya. Sebenarnya kita basuh muka ni pertama sekali basuh muka lah. Ketika basuh muka tu kita baca ataupun kita niatkan supaya muka kita jadi putih melepak seperti bulan penuh purnama bercahaya. Kita basuh, kalau tu lebih sikit rambut-rambut ni yang tepi-tepi ni kena keluarkan.
gunting sikit supaya dia pendek kan. Yang tepi ni aras sikit. Dia juga aras muka. Tapi orang sekarang tak setuk tu kan. Kalau sekarang kan, kita buat ni, kita jangan pasangan kita kan. Kita ingat kita boleh Sekali untuk sekali kan. Kalau orang dulu dia Gunting. tak panjang kan, dia masuk ke belakang. Sebab ekor dia tu tak kena rambut, tak kena air. Jadi itu yang kita kena gunting tu. Gunting lah. Sekarang. yang ni saya pun ingat yang ni. Kalau kat rumah tu memang beza kan. Kat itulah kita kena ambil sembahyang tu kadang-kadang di rumah kita kan. Kita kena selesa buang dia punya tudung semua. Lepas tu basuh tu basah-basah sikit. Yang rata-rata. Sebab kadang-kadang sini pun ada setengah tak rata kan. Dia bawah ni, bawah dagu ni. Kadang-kadang nak cepat. Itulah, kadang-kadang kita cakap dia tak dengar tu. Ada kita main macam tu, dia tak Masa nanti satu masa dia orang akan buat yang wajib je. Muka, tangan, kepala, kaki. 4 tu je. Yang tambah 2, 6 tu kan tertib dengan niat. Itu yang kering. 2 yang kering, 4 yang basah. Jadi mula-mula mesti kena basuh muka disertai niat. Sahaja aku mengangkat hadas kecil ataupun sahaja aku berwuduk, boleh mana-mana je. Kerana Allah Ta'ala disertai. Jadi masa kita ambil air tu, nak basuh tu, niat. Baru basuh. Katakan jangan angkat tangan supaya tangan ni kita boleh guna untuk sekali. Kan? Sekali pertama tu biar dia rata. Sekali. Lepas tu ambil air pula sekali lagi. 3 kali. Taklah. Dia jadi air ni. Macam tu lah yang takut saya tak peka. Jadi sebab air ni dah digunakan mustakmal. Dia dah telah digunakan. Jadi kita nak sapu semula kena ambil air baru. Kalau terlalu 3 kali ulang tu kira macam satu kali kita dah yakin. Ulang lagi. Ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali. Kita tak salah. Jangan apa lebih daripada 3 kali. Makruh. Jadi dia nasihat dalam hadis ni 2 benda. Pertama, jangan basuh lebih daripada 4 kali. Yang kedua, jangan membazir air. Kan orang di sana tak ada air. Jadi dia satu botol kecil tu dah cukup dah untuk ambil air semayang. Bukannya banyak-banyak. Kita air mewah kita kadang-kadang. Orang-orang tu kontrolkan siap-siap nak pergi. Kecil. Kan? Dari buka. Di rumah kita tak apalah dah. Sebab kita yang bayar. Yang di masjid, surau tu kalau boleh kita buat kecilkan air. Supaya jadi ertinya di sini disebut yang wajib lah. Kan basuh muka, lepas tu basuh tangan. Dah kita niat tadi basuh muka dengan kita memohon pada Allah supaya muka kita jadi putih, melepak, bercahaya. Dan tangan ni pula basuh tangan ni biar rata sampai ke atas ni lah.
Dan kita niat supaya aku menerima buku catatan tu, buku amalan tu melalui tangan kanan. Ha. Niat je Melayu. Tak payah Arab. Nanti payah nak masak Arab. Apa dah tahu sudah sedap macam doa ni. Ya, dalam hati je. Lepas tu basuh tangan kiri, jangan berikan buku amalan tu melalui tangan kiri atau daripada belakang. Daripada belakang. Min wara'i zahri. Jadi kita niat benda-benda tu lah. Lepas tu basuh kepala, niat supaya kepala kita dan kulit kita diharamkan oleh api neraka. Ataupun terlindung masa pada masyarakat matahari jengkal tu supaya terlindung. Tak tahulah jengkal ni macam mana. Sekarang ni berapa ratus ribu kan jauhnya. Kita panas. Pun panas. Ni sejengkal. Tak tahulah. Itu pun ada orang-orangnya. Sebelah kita pun kadang tak, katakanlah kita minta jauh daripada benda tu, orang sebelah kena, orang sebelah lagi tak kena. Ustazah macam yang kata tu yang Putra Heights, yang gas ni baunya tu kan yang meletup. Tu yang ada yang cerita macam kiamat kecil sebab dia cakap pasal api yang memang dia tu sebab faham. Faham api tu, faham gas. Pasal yang bergecu-gecu tu bukan kerana api, kerana bahan. Ya. Di rumah pun terbakar. Oh, yang air dia lebih kuat daripada api ya. Ada yang bila interview dia kata rasa macam tadi amat kecil kan. So terasa semua kerana macam yang gegaran dia. Kiamat kecil tu diri kita mati tu pun dinamakan kiamat kecil. Jadi apabila dah basuh tangan, basuh kepala, telinga. Kan ada, ni sunat. Telinga ni sunat. Sama juga dengan masuk air ke dalam mulut, hidung. Dia sekali. Masuk mulut, masuk hidung. Satu air, dua benda ni. Kalau boleh lah. Kalau orang tak biasa, kadang tak sempat. Tak boleh. Koma dulu, lepas tu masuk ke hidung. Dia masuk hidung tu sedut dia. Jadi kalau masuk hidung kita masuk air dalam hidung tu cili kan. Nak dia sedut terus balik tu tak sedih. Dia rasa macam salah sedut dia zop terus dia. Dia kena sedut sikit lah. Sikit je. Jangan banyak tu masuk. Kan? Itulah kata sebab sunat yang buat syarat tu silakan dalam lah. Cuci dalam ni kan. Tapi tak sentuh apa. Jadi kita dia biasa. Dia sebenarnya biasa dengan tak biasa. Kalau kita biasa buat, boleh. Kita tak biasa buat, buang dia punya, kan hidung, hingu semua ni dalam hidung tu artinya membuang kekotoran. Mulut pun kadang-kadang kita baru makan apa semua kan. Komo
Tapi tak jadi komo, masuk situ je kan. Tak komo-komo. Patutnya kena komo bersih. Ha. Selit makanan. Mana ada mak? Kaki. Kaki ya. Membasuh kaki. Kanan sehingga mencapai betis. Atas pada buku lali lah. Tu sini. Sini. Sini boleh. Dah apa? Ada masalah. Yalah, kadang dia duduk situ. Congok kan. Tengok kita nak keluar. Gasolah dia. Kan? Memang. Ada orang tu ke? Ada. Ada. Bapak ni kakak macam tak ada. Solid. Jadi basuh kaki tu sampai ke betis. Masuknya atas pada buku lali. Buku lali yang ada tombol tu. Itu buku lali. Jadi atas pada tu lagi. Itu panjang. Besok sangat jadi atas ke situ. Atas pada situ. Bagus lah. Atas balik lagi. Bagus ni. Kadang-kadang kita nak cepat-cepat suruh air sini je, kan? Tak boleh lah. Kena lebih. Gosok, kena gosok. Sebenarnya tak kata dia kalau kita tak gosok. Basuh bukan dalam air kan? Bukan, basuh. Gosok sikit, barulah dia kata. Itu yang kalau kita ambil air dengan apa tu? Yang sembuh tu kan? Spray tu. Sikit je kita itu air. Tapi kita gosok, bawa. Jadilah dia rata. Itu yang sebotol mineral itu cukup. Tapi walaupun spray kita kena bagi dia mengalir kan? Jadilah kita sembuh dia itu mengalir kan. Jadi kita pun terus sapu. Sapu. Gosok. Jadi selepas kaki apa betis kanan dan hak kiri. Beliau kemudian berkata, beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dan selepasnya kena baca doa. Tu ada ikut Ustaz baru ni. Dia kata kalau kita baca doa, kita dapat masuk ke dalam syurga ikut mana-mana pintu. Besar dia. Baca doa. Baca doa lepas wudu. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Kena tambah pun boleh. Wa ja'alni saburan syakuran wa ja'alni min ibadika salihin. Macam-macam kita boleh tambah. Syi'in, muttaqin, istiqamah. Berilah aku warzuqnal hikmah. Boleh apa-apa tambah. Tak tambah pun tak apa. Tapi
Ada ikut ustaz tu dia kata kita dapat masuk ke dalam syurga dengan baca doa tu ikut mana-mana pintu yang kita kehendaki. Besar dia. Kadang-kadang betulah kita terlupa dok. Terus doa. Tak ingat dah baca doa tak. Sombong-sombong kalau di sini. Itu kan sedangkan ada siapa pun datang ini aja boleh jangan tak baca. Boleh. Tapi benda tu kan doa untuk kita. Jadi kita Jangan baca cepat. Dibaca. Orin bisik. Dia jangan Baca apa tak dapat. Sebab ada yang satu mengesat apa wudu tu makro ke makruh. Tapi kadang-kadang kita tak berapa selesa kan. Kita tak biasa air mengalir gitu. itu masa. Basah. Kalau dulu nenek-nenek dulu kata tak payah lap tu muka bercahaya. Tak payah lap bercahaya sok kena sok. Ya kawan. Ya, air sembahyang tu kering lah hari kita kan. Tak bagi lap Sebab ada hadis Rasulullah masa dia pergi rumah tak ingat rumah siapa, Hafsah ke rumah siapa. Jadi isteri dia lepas Rasulullah ambil wudu, isteri dia bagilah tuala untuk dia kesat. Dia kata tak payah, tak perlu ni. Itulah membuktikan kita tak perlu kesat wudu tu. Tapi kadang-kadang menjejer tu rasa tak sedap kan. Macam kata-kata. Sedap nak setuju. Yang tak mungkinnya benda lah. Sebab yang Rasulullah pernah melukis air itu dengan tangan dia. Dia macam tu je. Dia tak nak pakai. Sikit lah. Macam letak-letak aja kan. Hadis Anas tu. Hadis Anas radhiyallahu anhu bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud. Satu mud ni satu cupak air. Itu ukuran. Ukuran Nabi berwudu masa dulu satu cupak tu untuk semua wudu. Semua basuhan yang anggota wudu. Maksudnya sikit lah itu. Satu cupak tu banyak mana? Dia sebut ada tadi apa ni? Ada dalam ni. Okey sekali. Kemudian kalau mandi tu 5 cupak. Segantang lah. Dengan sebab dia rata-rata kan kita jiru gosok-gosok bukannya jiru sejiru-jiru lah. Gitu ni air banyak. Air mengalir. Lagi tak rasa sejuk tak boleh. Betul. Selesa kan lebih air tu selesa. Tahu tak apa. Suka bila. Jadi segantang atau 5 cupak. 5 mud tu 5 cupak. Sampai ada babi pun.
Beli kecil lah. Setengah baldi tu. Oh. Tu lah. Kadang satu baldi tu kalau Rasulullah sempat dimandi berdua. Kan dengan Share. dia. Share. Kita dah air banyak. Kadang kadang payah tu. Ya, jaga air. Air tak banyak sumpah. Masa tu boleh ingat banyak tu je. Boleh tak? Pandai pula. Ya, bila air ada, Alhamdulillah. Satu botol besar tu kan boleh dah mandi tu. Satu botol besar. Yang kecil tu untuk wuduk. Yang besar tu untuk mandi. Boleh. Tapi sebab kita tak biasa, jeruk je. Tapi orang Arab sekarang macam kita juga kot. Dah banyak dah. Sebab dia insulin air laut tu. Jadi dia guna air laut tu, dia insulin kan, jadi bolehlah guna. Masa saya pergi 97 tu, dah air tu dia dah insulin. Tapi dia keras. Kalau kita basuh baju tu kan, buah sabun tu, Tak macam air kita. tak macam air kita berbuih-buih. Tak, dia keras. Nak kena banyak sabun tu. Ni Nabi tunjukkan ukuran untuk kita guna air. Jangan membazir. Kalau kita ni membazir lebih, kadang-kadang muka baik tu tak tutup-tutup. Lupa pula dah pernah. Dengan kain pagi, air tengah hilap. Sama pagi tu. Itulah. Tu tak sangat lah. Kadang-kadang kita masa mandi tu, kadang kita tak tutup. Kan baik tu tak tutup. Air ngalir je. Sebab nak penuhkan tu, kolak tu. Lupa. Lupa. Esok bel banyak dari Allah. Untuk tu air. Apa saya orang tu kemarin sampai Masya. Apa pada saya dia amat kat surat. Air dalam bilik air. Tak dengar deh. Kita tak rasa tidak air. Kalau orang buat, kita bukan main lagi kan. Kita Alamak. Yang lupa dulu. Sehingga ajaran kita. Bukan orang kita. Kalau orang lain buat. Ini hadis yang ketiga ni, seorang badui. Dia datang, seorang badui ni orang kampung lah. Ataupun orang Arab yang duduk macam dia pindah randah. Macam kita ni macam asli. Kan? Jadi dia pergi jumpa Rasulullah nak supaya tunjukkan dia apa nama ni, cara berwuduk. Jadi Rasulullah tunjukkanlah macam tadi, macam jaga tadi. Tapi mesti jangan lebih daripada 3 kali basuh. Sebab takut membazir air. Lepas ni kita ambil untuk pakai air kecil kan. Dengan air besar. Betul kan? Buka air Kalau besar meleceh. Kecil. Kalau tempat habis kan bukan laju. Ya betul.
Dia kata, Tarik nanti ingat yang Ustaz ajar ya. Kadang-kadang terlupa deh. tapi kalau kita kata besar. Okey. Tanya lambat. Lambat lagi. Lambat. Dua. Semua nak cepat. Kan? Kalau nak cepat jadi lambat. Okey, kita tengok latar belakang hadis. Sebenarnya wuduk ni ialah penyucian luaran. Luaran untuk yang kalau kita lihat pun anggota-anggota kita basuh tu yang terkena debu-debu. Kan? Macam muka, tangan, kaki yang kita basuh. Itu semua tu kena debu-debu. Jadi kita basuh sebagai penyucian luaran. Simbolik ni. Simbolik. Kemudian permulaan untuk menunaikan ibadat solat. Di sebagai kita menandakan untuk mulakan satu ibadat tu, itu berwuduk, mesti bersih. Basuh dulu. Persediaan untuk munajat kepada Allah. Apabila kita nak munajat pada Allah, mesti bersih. Basuh dulu. Kemudian simbolik penyucian jiwa daripada dosa. Sebenarnya dia penyucian di jiwa daripada dosa dan kesalahan. Menjadi sebab masuknya seorang itu ke dalam syurga. Berwuduk tu kalau sempurna, elok, sebagai tanda-tanda untuk kita masuk syurga. Besar dia. Tu yang Ustaz tu kata boleh masuk mana-mana pintu. Baca doa. Doa selepas wuduk. Tidak wajarlah seorang itu lalai dalam berwuduk. Jangan kata macam tadi kan, aku dah ada dah wuduk. Lepas tu, tak payahlah nak ambil dan baharui. Sepatutnya kita baharuilah sekejap. Bukannya itu sangat. Tapi sebenarnya kita ni kalau boleh sentiasa ada wuduk. Kalau pergi buang air, ambil wuduk. Buang air, ambil wuduk. Atau mandi ke apa, mesti wuduk. Tu masa. Itu masa saya, mak-mak saya dulu. Dia sentiasa ambil wuduk. Saya ni kata, apalah mak ni. Ambil wuduk je. Lepas tu semayang. Semayang siang hari tu. Duha. Dia sibuk lah nak pergi mana-mana nak semayang duha dulu. Dah kita berumur ni barulah kita tahu. Tak faham kan. Lepas tu sakit lutut satu. Apalah mak ni sakit lutut. Kan kita tengok orang sembahyang di luar solat 5 waktu kan, kita rasa apa kan. Jadi kita ni pengalaman daripada orang dulu-dulu, daripada mak-mak kita,
daripada tok nenek kita tengok semayang apa kan dalam pukul 11 9 Masuk waktu. Sayang apa? Kalau kita tahu kan nak dua, kita tahu kan benda ni. tak tahu. Kalau tanya, sayang apa tu duha? Duha tu apa? Oh, bendanya tu. Jadi kita sekarang cucuk tanya kawan ni, wah ni buat apa ni? Pukul berapa kan bayar? Dia ingat sembahyang subuh. Dia ingat sembahyang subuh kan. Dah lewat dia. Apa tu? Kalau kat rumah tu Ali dia tanya tu. Ali, buat apa yang apa kan? Apa dah dia dengar cerita tanya, boleh explain kan? Kan abang kan sekolah agama. Ustazah kata apa? Ustaz kata apa? Oh, okey. Tahu lah. Kita sebut tu dia ni. Saya Ali. Jadi tengok kita praktik sikit. Kalau ada ngaji kan, cuba abang baca tu yang pukul umi tu bang. Macam-macam lah. Ni mana dia kata? Mana? Okey, itu pengajaran hadis. Banyaklah benda-benda yang kita dapat daripada wuduk tu. Pertama, penyucian luaran. Penyucian luaran anggota badan. Yang kedua, untuk menunaikan ibadat solat. Kalau ibadat lain, kita tak ambil wuduk kan. Kecuali nak baca Semalam Quran. je lah. Macam masuk muka sangat. Itu saja. Boleh. Saya tu dah ada sebab tu jawab yang lain. Percakapan satu lagi tu apa yang sedang oh, beg dia tak ni. Beg hitam tu, beg hitam ada. Siap tu lagi ada. Dia lagi tu lagi dia tu lagi gatal tu macam ibu tu. Ibunya pun nak. Kadang okey dan tak okey. Itu Ada yo jengkeh. Fikir. Ya. Alamak cikgu dah cair ke cikgu? Dia kan kita elok dengan lain dan kata sendiri. Lain kalau jenis yang dia pack satu-satu. Yang tu. Biasa satu. Saya punya balon tu dia pasal ni ada buat sebab aku Kalau nanti dia mak ada tu. Nah, lagi. Nah, ni dia. Okey, manis. Okey, cek darah. mana nak cek darah tu macam anak-anak saya kalau nak pergi jumpa doktor ni. Kalau tu ambil sikit. Saya juga dari luar ni dah pergi. Malah nak cakap banyak. Kita sebenarnya malah nak bercakap banyak tu kan. Kalau dah gitu elok je. tapi
pengajaran hadis. Mau baca Baca kat Ustazah aku orang yang kuat-kuat dah. Saya baca. Baca. Saya pilih Pak dengan itu. Yang satu. Perlulah diketahui bahawa wuduk merupakan permulaan kepada khusyuk di dalam solat. Oleh itu, antara adab berwuduk yang menjadikannya senjata kerohanian bagi seorang mukmin dalam membentengi dirinya daripada kejahatan dan kelalaian adalah menghadirkan hati sewaktu berwuduk, menjauhi kata dan gelak ketawa, tidak berlebih-lebih dalam penggunaan air atau membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali, membaca doa selepas wuduk dan memelihara wuduk daripada perkara yang membatalkan. khusyuk. Soal untuk menunjukkan kita khusyuk dalam solat dengan kita berwuduk tu. Maksudnya kita dah merasai untuk melakukan satu amal ibadat kepada Allah. Kemudian antara adab dia menjadi senjata kerohanian, membenteng diri daripada kejahatan. Sebagai benteng, pelindung untuk diri kita daripada kejahatan. Mengelakkan kelalaian, menghadirkan diri semasa wuduk. Jadi artinya masa wuduk tu betul-betul kita niat, kita basuh untuk mengambil wuduk. Bukan basuh saja-saja basuh. Kan? Macam automatik je, kita tak tahu lah, kita tak hadir diri tu kan. Kenapa kita nak basuh tangan, kenapa kita nak basuh muka. Yang kata baca doa tadi kan, untuk menetapkan diri kita supaya kita hadir di hati untuk berwuduk. Kalau kita tak baca doa tu, kadang-kadang kita lalai je. Gitu je. Biasa kan mesti kita baca. Luar biasa. Lepas tu jangan gelak-gelak ketawa masa wuduk tu. Bercakap-cakap kan. Kadang itulah. Kita ambil kesempatan ramai-ramai tu. Wah, tak kena tempat. Dan basuh 3 kali. Jangan membazir air. Penting sangat. Disebut banyak kali. Membazir air. Sebab kebanyakan orang membazir air kan. Terutamanya kita sebelah sini lah. Air mudah. Air senang. Saya ada baru tinggal lah. Kejap je. Cari 2 tau. Lepas tu buat mula semula. Dah, 2. Itu baca doa. Okey. Nombor 2. Yang kedua, penyempurnaan wuduk dan mencukupkan air untuk berwuduk adalah 2 perkara yang wajar diseimbangkan di antara keduanya. Penyempurnaan wuduk dan mencukupkan air. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, penyempurnaan wuduk adalah menyelaputi jari-jari tangan dan kaki dengan air wuduk. Manakala Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, penyempurnaan wuduk adalah dengan menghilangkan benda-benda yang menghalang air daripada sampai pada anggota wuduk. Sahih Al-Bukhari. Jika seseorang itu ingin mengamalkan sunnah Nabi dan menjauhi pembazairan dalam wuduk, kedua-dua perkara ini hendaklah dilakukan dengan menggunakan tidak lebih daripada 689 ml air di botol. 689. Yang kecil.
Dia ada yang botol bendera yang tinggi sikit tapi bukan yang tinggi. Yang satu botol kecil tu 500 ml. Sikit dia ada satu yang tinggi sikit. 689 kan. Itulah yang saya kata sebenarnya satu botol air itu cukup dah. Tapi cukup sebenarnya kalau kita tahu kita guna air ni sikit kan. Tapi sebab kita di rumah kita guna air banyak, itulah kita tak cukup tu. Dan dia ada sungai baru. Yang sedap kuat kan memang tak kuat. Memang. So kena yang ni dua hadis yang diberi tu selaputi jari tangan kaki tu, lepas tu hilangkan benda-benda yang menghalang air. Jadi kalau kadang-kadang macam tangan kita berminyak kan ataupun lotion yang kita pakai belum, artinya basuh dulu lah sebelum duduk kan. Sabun dulu. Tu orang perempuan lambat tu. Ada budak yang tak lut, tak sampai air kan. Yang orang perempuan lambat kan nak buang minum baru nak tak basuh tau, kita ambil betul terus. Jadi dia cuma ada pada permukaan kan. Ambil tisu besar di luar. Tisu kena ambil tisu basah. kena sapu dululah. Buang dulu. Bersih dulu. Bersih dulu. Bukan semesti getah kan. Kalau kita nampak tu getah je lah kan. Gam getah. Yang ni yang tak nampak. Tapi kita kena tahulah bahawa kita pakai tu benda yang boleh menghalang air. Yalah, kalau tengok budak sekarang yang tu kata berlayer-layer kan. Depan ni tahu yang depan ni tahu yang depan. Lepas tu kan kita ni. Tapi yang mana yang betul tu dia memang kecil betul lah kan. Kita tak apalah, kita tak pakai apa-apa. Kalau orang pakai tu, kenalah. Kan? Tak. Kadang tu. Mata ni kadang jahat juga. Hati ni kata juga. Tak mata hati kan. Berat je. Orang ni make up ni sembahyang ni boleh ke? Kan sebelah kita ada masa ni kan. Ni merah. Apa mana tu? Bersangka baik yang dia dah ambil wuduk ni, yang kalau kita ikut mestilah yang tak ambil wuduk masa nak sembahyang tu. Dia dah ambil wuduk sebelum dia bermakeup. Dan yang dia bermakeup tu pun dengan yang suci lah. Suci lah kan. Kadang-kadang tu, ayalah. Rasa hati tu kan. Kan? Kalau waktu tu, ada macam-macam macam buat SPM ni kan. Benar tu? Kalau nak suruh duduk kan saya tak boleh dah ada dah ni, tak boleh ni habis make up macam mana? Oh ya, lagi pun nak kerja masa. Ya betul. Nah tu. Kadang kita tengok merah kan. Jadi kita rasa benda tu mesti menghalang. Dah. Pengantin pun ada buat macam tu. Lepas tak salah orang biasa. Sebenarnya selalu. Kita minta salah. Kita nanti dah waktu. Kita nanti dah waktu. Saya. Aku sih betul-betul dia beringat kan. Tangan pakai sarung tangan ni. Sebab kan dia nak buka makeup tu dia tak bergambar kan. Lambat. Makeup tu. Sebab lama juga kan dia nak cacat-cacat. Antara dia dengan Allah Ta'ala lah. Allah pandai. Pesan-pesan ni pun yang ambil buku yang ni pun bukan. Beliau. Semua ramai tu beliau nak lah. Betul ke tak betul? Tapi kadang-kadang tu rasa macam fikir juga kan. Macam mana nak kena bersangka baik tu. Ya, selalu bersangka baik kan. Dia nak jadi kanan dekat dah ambil dulu ni. Kita nak mula ni. Dah sebelum datang kelas kan. Tak kentut lagi. Yang kat duit.
Jadi dua benda yang dia nak cukupkan, air dan perkara yang wajarnya diseimbangkan di antara air dengan anggota wuduk. Maksudnya mesti rata walaupun air sedikit. Air sedikit pun mesti rata untuk berwuduk. Jangan pula buat cincai-cincai kan. Air sikit lah. Dah. Hmm. Itu kata Ibnu Abbas. Lepas tu Zainal Umar kata dia tekankan tentang benda menghalang air. Jadi orang tu berbeza lah. Orang ni tekankan untuk selak jari tangan, jari kaki. Kita kena selak gini kan. Kena longgar-longgarkan. Buka kan. Yang tangan tu rasa macam insyaAllah yang kaki tu yang beri selak jari kan. Jauh air masuk ke dalam kaki bawah air tu kan. Tak boleh, kena selak. Kalau tengok orang-orang kan, dia kalau ambil wuduk, pasukan kita kan dia menyangkung kan. Dia menyangkung, tapi kita tak boleh Slow je. tu. Tapi bila berdiri tu yang kita nak duduk. Yang ni kaki tu. Ya. Bila banyak masa tak salah. Bila nak cepat bila yang beritahu kan. Jelas-jelas tu dia gosok-gosok. Kalau tengok anak batuk kita dulu, kalau tu dia cuci tu dia macam kaki tu. Itulah. Dia kalau mak ambil awangnya ambil saya kan itu orang dia sudah rosak-rosak sampai sekarang dia kata aku buat kita ni muda buat lalai. Lepas tu dia tengok dia yang masukkan dia jelas-jelas sekarang dia kata Kalau buat lalai. dia ingat macam tu. Alhamdulillah tak ingat macam tu. Semua suruh dia rosak jelas-jelas kenapa dia ni tak nak rosak anak. Sekarang dia kata dia ingat elok lah dia. Kadang kita buat cincai-cincai kan. Allah kalau mak macam masa sentuh. Itulah. Kita kena buat sempurna. Mesti kesempurnaan tu kena jaga. Sebab solat tu ibadat yang tak boleh diganti oleh orang lain. Kan kalau ibadat lain, puasa ke, zakat ataupun haji, boleh diganti oleh orang lain. Solat tak boleh. Tak boleh. Kita sendiri kena solat. Itulah ibadat, satu-satu ibadat yang utama. Tak boleh buat main-main. Tu permulaan wuduk tu pun kena jaga betul-betul. Sebab nak menghadapi solat dengan baik. Tu kita kena baca masa orang sebut hayya 'alas solah, hayya 'alal falah tu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Kalau boleh sempat baca supaya kita jadi orang yang khusyuk. Ayat apa ni, surah Al-Mu'minun. Pertama kan? Dua. Pertama dengan dua. Al-Mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Ustazah, sekejap saya nak ni sikit. Betul. Ya. Tentang uduk ni kan, kita dapatilah macam kebanyakan lah orang beruduk ni cincai-cincai. Macam Ustazah kata tadi, cincai-cincai. Sebab kalau dia kata dia nak pergi uduk, kita tengok sekejap lah orang
tahu dah selesai wuduk dia. Dah Dia selesai. siap Bimbang maknanya tak sempurna wuduk kita tu. Ha, Jadi ha. itulah yang duk tengok ni, kebanyakan ni dia buat cincai-cincai saja. Macam kita tidak menyalati anggota wuduk macam apa ni, jari kaki ke kan. Sebab Selat. kita ni ada selat tak selat. Sebab kita ada jari kita yang apa ni, kita kata yang rapat. Macam saya lah, kata jari saya yang rapat ni, yang kelingkin ni dia rapat. Dia tak boleh sampai air kalau tak ni. Yang lain tu renggang tak apalah. Renggang. Tapi kita buat juga sebab kita nak sunat tu. Kita nak sunat tu. Nak sunat menyelati tu. Jadi itulah saya kadang-kadang susah hati tengok berwuduk tu macam cincai-cincai. Jadi bila wuduk cincai-cincai, semayang macam mana? Kalau wuduk kita tak sempurna, semayang kita macam mana kan? Jadi itulah sangat bimbang lah, sangat bimbang. Sangat bimbang kalau kita apa ni, cincai-cincai dalam wuduk. Tadi ada kawan kata kita basuh, kita sebenarnya sunat kita basuh 3 kali kan? Tapi ada dikatakan afdal tak basuh 3 kali. Bila? Afdal kita tak basuh 3 kali tu bila? Ketika kita nak mendapatkan jemaah. Kan? Kita nak sembahyang jemaah ni. Tiba-tiba kita terbatal ke? Apa ni? Buat dah jemaah tu nak habis dah, mungkin dalam rakaat ketiga ke keempat ke. Jadi kita nak mendapatkan jemaah tu, kita afdal. Afdal kita menyapu sekali saja. Basuh atau menyapu sekali saja. Sebab kalau kita basuh 3 kali akan ketinggalan jemaah. Tak dan. Jadi dia hukum afdal pula, makna lebih baik pula. Jadi betul lah. Okey. Terima kasih Ustazah. Itulah. Saya nak ingatkan jugalah diri saya kan. Sebab kalau cincai-cincai ni, ambil wuduk ni macam mana bila kita semayang kita macam mana. Jadi tak bermakna juga sebab wuduk tidak sempurna. Itu dah. Okey. Solat pun tak jadilah. Solat pun tak pasti lagi. Diterima atau tak diterima. Kan? Jadi kita kena, pertamanya boleh ambil 3 kali. Tapi ada masanya afdal sekali. Afdal sekali iaitu ketika kita nak kejar saf imam. Jemaah. Berjemaah. Jadi kena ingatlah. Ada masa 3 kali itu lebih baik, ada masa sekali itu lebih baik. Ustazah Bushra cakap tadi, 3 kali itu memang afdal lah, yang biasa. Sunat ke Ustazah? 3 kali itu sunat? Sunat. Tapi ada kalanya afdal sekali je. Sebab kita nak kejar imam sembahyang berimam. Berjemaah. Berjemaah. Okey, kita ada satu lagi nombor 3. Kalau dalam perjalanan itu, kita kan berhenti kat NNR. Kita kalau orang beratur, jadi kita banyak orang yang duduk, kita minta sekali. Biasanya kita pakai pipe tu sekali je, kan? Ada pasti rata. Pasti dia rata. Dan sekali tu mesti rata. Biasanya sekarang pun ada pipe ke rumah pun sekali je. Biasanya kan kita pakai pipe, kan dulu kan kita pakai gayung tu kan. Tadi tu tak ada. Tapi nak kena rata betul-betul. Sekarang tak boleh kalau 3 kali tu dia sampai ke atas kan. Sampai ke atas siku kan.
tunggu. Masa. Kalau tengok barisan belakang panjang dah hilang. Kasihan kan. Macam waktu maghrib dia Assalamualaikum. Ya. Tapi sempurna. Boleh. Satu tu sekali tu boleh sekali tapi kena rata sempurna. Okey, yang ketiga. Imam Nawawi berkata, para ulama bersepakat akan makruhnya melebihi 3 kali basuhan dalam berwuduk. Yang dimaksudkan dengan 3 basuhan adalah 3 basuhan yang meliputi anggota wuduk. Sekiranya tidak mungkin diselaputi sesuatu anggota wuduk itu kecuali dengan 2 cedukan air, maka 2 cedukan air itu dikira 1 cedukan. Sekiranya seseorang itu ragu-ragu adakah ia telah membasuh sebanyak 3 kali atau 2 kali, hendaklah dia menganggap dirinya telah membasuh sebanyak 2 kali dan mencukupkan basuhan yang ketiga. Ini adalah pendapat yang betul yang dipilih oleh kebanyakan ahli mazhab Syafi'i. Adapun basuhan keempat, ia adalah bid'ah dan makruh sekiranya ia disengajakan. Bid'ah. Ini kalau kita ragu-ragu, Kita boleh tahu. tak adalah yang macam ragu-ragu, tambahlah satu lagi tak kan? Tidak macam semayang. Takut lebih kau kena fokus kan. Tapi mula-mula tu dia kata bersepakat makruh melebihi 3 kali. Jadi hukum dia makruh kalau lebih daripada 3 kali. Sebab pembaziran berlaku. Dia sayang air tu. Kan pembaziran air tu lebih penting. Kan tadi dia kata seimbang antara basuh dengan air. Yang kedua tu. Betapa pentingnya air. Air tu. Sebab kalau misalnya ada air segelas, kita nak buat mana? Nak minum ke? Nak berwudu? Kalau dah katakan kita nyawa kita minum lah. Berwuduk tu kita kena cari tayamum. Lain pula. Pergi cari air dah tak ada, ambil pasir, tanah, debu tanah, tayamum. 2 anggota je tayamum ni. Muka dengan tangan je. Muka katakan kita tepuk sekali, kita buat safu daripada jatuh sampai rata. Betul, jangan angkat tangan lah. Kecuali kita nak sapu hal lain. Kita buang dulu yang ni. Yang dah. Lepas tu tepuk tempat lain. Tak boleh sempat yang Kalau boleh tempat lain, sapu tangan. Pada mula sini. kasih sudah. Ini pun tangan tu tak boleh juga kan? Oh, tak boleh. Artinya walaupun dengan debu, walaupun dengan air, tak boleh angkat tangan lah. Jadi sama lah. Kena sini ni. Kena. Tadi kita tak sentuh. Yang ni tak sentuh. Jadi dia tak batal lah. Kan kita gini. Bawah. Katalah terangkat. Macam kalau tawaf kan, kalau kita terpusing kan, kita pusingkan kan. Kalau terangkat, kadang-kadang kita tak tahu lah keadaan kita kan. Kalau terangkat, kita angkat sebagai batal lah yang tu kita buat balik semula lah. Kan? Sebab dah terangkat.
yang lain, yang baru. Tak sama lah dengan cerita kalau kita spray tu. Maksudnya spray pun sama juga kes kadang-kadang kita tak rasa kan. Jadi mustakmal. Itu yang dia tak nak bagi angkat tu supaya takut mustakmal. Yang tangan ni dah digunakan. Kita sapu semua bukan batuk hidung kan. Tu kata baru kita angkat. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Tak sempat sekali ni mula-mula tu. Itu yang jadi banyak kali tu. Kan? Kita ambil air pula. Kita sapu kalau boleh biar rata sekali. Yang mula-mula tu. Yang mula-mula tu mesti rata. Supaya dia jadi sekali. Dan sempurnalah wuduk kita. Kalau tidak, tak sempurna. Kena betul-betul sapu, basuh air tu. Sapu-sapu betul-betul. Kalau ambil air dua pun bolehlah dua. Tak kira kan. Ada orang satu tak guna tangan kanan. Pun boleh. Kita botol air kan. Kalau kita nak coba air kan satu tangan je kan. Itu yang maknanya Nabi buat sekali. Nama tu 89 untuk sekali masuk. Boleh 3 kali. Boleh 3 kali tapi sikit-sikit air tu. Janganlah banyak penuh-penuh melimpah kan. Jadi virus ni tak melimpah air tu. Terus macam sekarang kan dah ada macam tikau kan. Kita usaha pun dah ada kan. tayamum. Nak tayamum. Macam letak telkom. Ada tak rasa dia letak dia tak buat kan. Dia letak dia susah-susah lagi ambil penyakit. Macam ada. Orang yang tak boleh kena air, sakit yang tak boleh kena air, ambil je lah. Pergi ambil kalau telefon kan. Sekarang kan, nurse dia letak ni dekat dinding pun boleh. Dekat dinding kepala katil kan. Boleh buat macam dekat kita kebersihan kan. Kita sediakan. Tapi dekat hospital ada paling ada ustaz. Dia akan dekat Baguslah. kan ada dia. Kalau ustaz dah pegang. Ya. Datang. Kalau tak boleh guna air, yang luka kan. Sebab dia sakit yang tak boleh kena air. Ustazah tadi yang tanya tadi silap Ustazah yang kata apa kalau tak yakin 2 atau 3 kali mana tambah sebab yang kali kedua tu dianggap sebagai satu cekakan, katanya baru 1 kali. So ni dia kata belum membasuhkan sekali mencukupkan basuhan yang ketiga. Dia mesti kenalah macam 2 kali cedok pun cukup pula. Tak dimaksud macam ni katalah kali pertama, kali kedua kita tak yakin yang ni kali kedua ke atau kali pertama dia kata kalau was-was. Sekiranya seseorang itu ragu-ragu adakah dia telah membasuh sebanyak 3 kali atau 2 kali, hendaklah dia menganggap dirinya telah membasuh sebanyak 2 kali, artinya yang kurang. Artinya kalau sama ada 3 atau 2 tapi sebenarnya anggap sebagai 2 je. So dia kena cukupkan tambah 1 kali lagi. Cara air tu. Macam sobat kita ambil yang kurang kita tambah satu lagi. Itu yang satu. Ini pendapat betul. Yang betul. Yang dipilih oleh banyakkan ahli mazhab Syafi'i. Jadi salah faham baca. Adapun basuhan keempat ia adalah bid'ah dan makruh.
Ya juga kalau kita sedar lah kan. Tadi tak sedar, ragu-ragu. Jadi kalau kita dah sedar, kita tahu dah 3 kali, kita tambah lagi sekali, itu bid'ah ataupun makruh. Guna macam sajalah nak make sure kan. Kan dari ujung tu kan dah sekiranya disengajakan. Itulah. Kalau tak macam kita ragu-ragu tadi, boleh. Ni saja-saja pula nak tambahkannya. Buat lebih kan, dapat makan lebih. Sebab makan lebih. Rupanya tak boleh. Ustazah, Ya, saya rasa yang tambahan tu kalau kita ambil lebih daripada 3 kali tu sengaja tu, itu pembaziran air tu Ustazah. Jadi ya. tak dibenarkan lah kan membuat pembaziran. Memanglah kita ada bincang. Ni satu lagi Ustazah, saya ada orang bagi tip kat saya. Dia kata kalau kita khusyuk masa berwuduk, kita akan khusyuk masa solat. Dia kata sebab tu masa berwuduk tu dia kata kita memang kena berhati-hati. Itu sekadar perkongsian lah Ustazah ya. Ya, boleh. Terima kasih Ustazah. Okey, terima kasih. Julia. Kita yang berapa aktiviti kita masukkan dia masuk dalam dan terpilih ya kan? Kita ke sini sini ke dalam Daripada atas. Sebab tadi kita dah bincang mula-mula tadi. Jadi kita kena tengok anak rambut kita tu ukur. Kalau makat sini ni kan dia keluar. Jadi aras muka lagi kita kena keluarkan. Gunting pendek. Jadi sampai tu memang tak, tu memang tak untuk tak muka lah. Buat keluar je, potong kan. Tapi tercantik lah. Bukanlah rambut ni kita tu pun duduk dalam tudung je. Tak apalah. Pendek sini, pendek sini. Supaya soft. Ambil air semayang kita tu. Tapi Adi seringga tu bukan dia sunat. Yang ni sunat. Ustazah, keluar dulu nah. Keluar dulu dah. Keluar dulu. Ada hal. Okey. Okey Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Okey. Di mana Cik Nah? Ada kelah ni, ada kelah. Okey, alhamdulillah. Mak ada sini Tak ada dah. Itulah. Jadi ada beberapa perkara lah. Dalam wuduk ni memang kita dah ambil dah. Biasa dah ambil. Tapi kita nak berhati-hati. Lebih teliti. Lebih cermat. Tadilah sebab dia daripada khusyuk wuduk membawa khusyuk solat. Pertama, kita boleh basuh 3 kali. Yang kedua, jangan membazir air. Ada wuduk sekali pun lebih afdal. Tadi yang Ustazah Bushra cakap tadi. Ada ketikanya. Lebih afdal. Maksudnya lebih daripada kita basuh 3 kali tu. Sebab kita nak kejar solat berjemaah.
Yalah, kadang-kadang terkentut, kadang-kadang tanda Kiranya emergency cases lah. emergency. Terpaksa kan. Kita kalau dah terpaksa tu, terpaksa lah kena pergi wuduk. Sebab tak wuduk macam mana. Pembaziran air tu makruh dan bid'ah. Dan buang benda-benda yang menghalang air. Buang dulu. Terutama make-up kan, kalau kita perempuan ni make-up lah. Bukan tu macam stapler. Stapler pula. Gang tu dia tak nampak kadang kan, selari dengan Kena konyol lah selalunya yang plaster tu kan. Aku dalam makan nampunya. Jadi selalu boleh nak share tujuh perkara makruh ketika berwuduk. Pertama, mengipaskan tangan untuk memercikkan air selepas berwuduk. Kedua, menampakkan air ke muka dan kepala. Menampak maksudnya tambah air kan. Ketiga, bercakap-cakap. Keempat, membasuh atau berwuduk lebih dari 3 kali. Kelima, menggunakan air tanpa hajat, iaitu sebelah mata tanpa was-was. Maksudnya tanpa hajat tu kena apa berwuduk, tak boleh. Dan syaitan yang mengganggu orang yang berwuduk itu namanya walhan. Dan nombor 6, berwuduk dengan air musyamas. Musyamas tu yang kena matahari. Kena matahari. Makruh. Tapi kalau dah terpaksa Itu yang pandai tu yang tengah-tengah tu. Dulu kan kalau kat luar malah ambil wuduk dia kat luar kan. tapi di rumah kita pun kadang-kadang air tu daripada paip ni panas. Dia kita okey. Banyaklah benda-bendanya yang kita Dia kadang-kadang tak tahu, tapi bila diingatkan ni baik kan. ambil Oh. Apa dia buat tak tahu. Tapi dia kena tertib dalam menunggu. Tertib. Maksudnya ikut tulisan ke? Dia ikut turutan, tapi ada yang saya baca Ustaz cakap. Dia cakap dia ikut turutan. Maksudnya tak boleh langkah dia begitu. Tapi bukan tak semestinya immediate. Macam contohnya kalau ambil wuduk di sinki dapur. Contohnya kalau ke toilet ada orang ke apa kan. Ambil wuduk di sinki dapur. Bila bab kaki nak angkat tak boleh kan. Lepas tu kita macam adalah dalam bergerak nak ke toilet tu ada buat benda lain. Tak apa, yang penting lepas tu kaki lah. Dia tak boleh dengan susunan dia seperti betul tetapi bukan immediate. maksudnya berturut-turut. Tak perlu berturut-turut. Kadang-kadang tu kan pasal kaki tu kemudian. Kadang kita settle ni semua kadang ada masuk okey basuh kaki. Jangan lupa basuh kaki dah terus. Ada saya Tak sampai masih falah ni kita kena ambil wuduk bawah. Jadi tak basuh kaki dulu, lepas tu naik-naik nak solat terus. Tak diingat. Ada tempat wuduk. Kat atas tu ada. Tapi kadang-kadang kita dah masuk, kita terperasan terus nak solat. Sepatnya dekat VIP lah yang sedang. Di atas ada. Sebab yang lain semua tak Dia sebelah yang Dewan Perempuan tu, sebelah tu tempat wuduk perempuan. Tertutup lah. Tertutup. Jadi boleh kita nak buka tudung, nak buka. Tertutup. Sekali dia itu kita dah.
Sama masa solat tasbih tu. Standar kan. Betul sekali kalau masjid Darul. Standar juga kat atas. Ada dia ni tak ada langsung tak ada. Tu saya kata saya tak pergi tu, saya takut terkencing. Dah batuk lah, terkencing. Oh lah. Aduh. Kita tak tahan tu. Tu saya solat di rumah je. Dah 3 hari ni lah. Tak ada masa tu dia kan satu gitu. Dia datang masuk kampung gigi ke so. Dia kalau kita tahan lagi dia nak supaya buat kan. Kalau di rumah kan kita boleh lepas. Tak apalah. Di masjid kita kontrol sikit. Dia apabila kontrol tu lagi dia gatal. Gatal ni. Okey. Habislah. Sebab wudu Alhamdulillah. Okey. Kita baca doa lah. Akhir itulah ada salah silap, maafkan. Itulah yang saya boleh bagi sikit kebenaran. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustazah. Sama. Doa berikan. Iyalah nak ucap terima kasih kalau lepas baca doa tak sempat. Terima kasih Pak. Marah kat Timah no. Dia duduk tempat dia lah tu. Dia nampak suara tu. Ustazah lagi satu kan? Sunat. Selepas kita ambil semayang, kita semayang sunat wudu kan? Tu kadang-kadang kita leka tak buat. Kadang-kadang kita leka tak buat. Semayang sunat wudu. Selepas wudu. Kadang-kadang kita leka kita tak buat. Baik. Lah. Sunat wudu. Sunat. Tak ingat. Belum. Betul. Kita leka nak. Leka kan. Betul. Kadang-kadang terus pergi buat sunat zuhur. Kan? Okey. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey. Saya pun kadang-kadang terus. Lupa. Saya pun. Kalau itulah ingat ke Bilal. Ingat ke Bilal, ingatlah sunat wudu tu. Sebab Bilal yang sentiasa solat sunat wudu. Sehingga Rasulullah dengar tapak kaki dia. Walaupun tak masuk lagi, tak mati lagi dia. Jadi dengar tapak kaki Bilal, dia pun balik tanya Bilal. Apa amalan kamu Bilal? Aku dengar ada dia cam kan Rasulullah tu tapak kaki siapa? Tapak kaki Bilal. Jadi bila kata tak ada amalan yang saya buat Rasulullah. Cuma setiap kali saya ambil wudu, saya solat sunat wudu. Jadi kita pun ingat ke dia, ingatlah nak solat wudu tu. Okey, kita nak baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يباركنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومالنا وأموالنا وأهلينا ومن الماء الوارد. اللهم وإنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوة لا يستجاب له. اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada suatu yang mudah kecuali yang Engkau mudahkan. Dan Engkau jadikan kesulitan itu mudah jika Engkau menghendakinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Okey, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Suara tak apa tentang Suara Ju. batuk. Oh, ya. Tapi you dengar, you dengar. Ustazah, Ustazah Cik Jam. Batuk. Ya. Saya. Ni ada kawan kita meninggal. Ustazah tahu tak kat ni Jabatan Arab dulu. Ustaz Zaki Mat. Kawan-kawan doktor kat dulu. Ustaz Zaki Mat. Jabatan Arab. Meninggal mengejut. Bila? Malam. Ustazah pergi tak? Saya pergi ya, sempatlah jumpa dia orang mandi dekat mandikan dia dekat UKM, Masjid UKM. Tapi kat situ je lah. Dia mengejut, dia kan heng seng kat apa ni? Heng seng dekat anak dia punya anak ustaz tu. Heng seng tu dia beli untuk anak dia. Juta lah juga harga dia kan sebab dengan barang-barang. Jadi dia pergi kat situ, petang tu dia pergi kat situ jumpa anak dia, tak tahulah apa habis. Jumpa tu anak dia tak cerita pula. Lepas tu dia balik rumah, isteri dia buatlah goreng pisang. Dah petang dah tu makan goreng pisang. Lepas tu waktu maghrib dia pergi ambil uduk lah. Pergi ambil uduk, keluar daripada tu tersungkur, jatuh tersungkur. Lepas tu apa ni, isteri dia panggil ambulan datang dah. Saya paksa tak ada dah. Dah meninggal dah. Senang lah. Saya ingatkan Ustaz Zaki tu. Ustaz Zaki Mat. Saya ingat kan? Jabatan Arab. Jabatan Bahasa Arab Jabatan Kalau Bahasa Arab. rupa dia Kan. Jadi itulah. Mana meninggal mengejut juga lah. Dia duduk mana Sungai Merak? Dia duduk di Jenderam. Dia dah beli tanah macam dusun lah, dia buat dusun. Dia tinggal kat situ lah dengan isteri dia. Jiran-jiran jauh pada rumah tu. Bawa ke masjid Bawa ke masjid UKM, lepas tu ditanam di inilah. Di Sungai Tangkai kuburan Sungai Tangkas. Itulah apa. Terima kasih Ustazah. Ya, sama. Okey, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada positif. Positif dah. Ada kot. Fat tak abang ni, Fat. Okey.
Ifat tak ada. Liv, ah. Okey, Ustazah. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Ustazah. Assalamualaikum. Malam. Liv, ah. Liv.